Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsi dengan anda semua hari ini sangat simple ya, iaitu sardin dan juga sausage. Memang anak-anak akan suka ya kalau menu ni. Okey, jom tengok cara-cara saya masak. Jom. Okey, kita goreng sosis hingga garing. Dah boleh angkat ya, sekejap je sosis ni. Okey, kita angkat dulu. Okey, bahan kisar kasar kita 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih dan sedikit halia ya. Okey, sekarang minyak dah panas. Kita masukkan yang kita blend kasar tadi ya. Okey, sekarang saya akan masukkan cili kisar. Bergantung kepada nak pedas macam mana. Kalau rasa nak pedas lagi, boleh tambah banyak. Okey, sekarang kita kacau biar cili tu masak ya. Alright. Okey, cili giling kita dah pecah minyak macam ni. Sekarang kita akan masukkan sardin. Sekarang saya baru nak try sardin cat ekonsif tuang je semua. Okey, kita kacau. Satu tin besar tu ada dalam 5 ketul sardin ya. Okey, kita kacau. Sekarang bolehlah nak masukkan perasa apa semua ya. Okey, sekarang saya akan masukkan perasa yang cukup Maggi, ikut rasa dia. Lepas tu sedikit gula. Okey, kita kacau. Okey, masukkan sedikit sos cili. Masukkan sausage. Anak dara saya dia suka kalau saya masak sardin, sambal sardin ni letak sosis. Sebab dia akan makan sosis je. Okey, sekarang last kita masukkan bawang dengan cili. Okey dah. Kita masukkan bawang dengan cili. Dan kacau. Okey, untuk color cantik kita masukkan sedikit kicap manis ya. Alhamdulillah, sambal sardin sosis kita dah siap. Dah boleh hidang. Okey, nanti korang boleh cuba tahu, memang sedap. Okey, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa share, like and subscribe. Assalamualaikum semua. Bye.